Satu video memaparkan beberapa individu berzikir di kawasan perkuburan di Syaki di kawasan Sandakan, Sabah, pula di media sosial pada 29 Disember 2025. Difahamkan individu berkenaan berzikir dalam keadaan gelap gelita. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada pihak berkaitan. Berzikir di kubur dengan mengerahkan suara serta menghempang-hempang kepala kanan dan kiri, adakah dikira memuja kubur? Baik. Orang berzikir di kubur kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Adakah dikira puja kubur? Bukan. Puja kubur ni orang kafir, sembah kubur, bawa gaharu, bawa api dan sebagainya. Nak puja roh, puja tu baru puja kubur, syirik jadi kafir. Adapun berzikir di kubur itu bukan puja kubur. Faham? Jangan kita nak mudah-mudah. Okey? Berzikir di kubur ini harus. Yang salahnya menjadikan kubur tempat berzikir. Asal nak berzikir di kubur itu baru lain. Tapi kalau kita berzikir di kubur harus. Kita masuk dalam mall, okey? Contoh, shopping komplek. Boleh tak kita sebut subhanallah di mulut? Boleh tak? Boleh tu panggil berzikir di dalam mall harus. Tapi jangan jadikan majlis zikir di dalam mall. Faham lagi? Kerana majlis zikir itu tempat yang lebih elok, di masjid dan sebagainya. Tapi kalau zikir di kubur tidak salah. Kerana apa? Kerana Nabi pun pernah berzikir di kubur. Ketika dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya Jabir, sahabat Nabi, kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Sa'd Mu'az radhiyallahu an haina tuwfiya. Kami bersama dengan Nabi pergi ziarah kematian Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi. Okey. Falamma shalla alaihi Rasulullah, apabila Nabi telah selesai semayang mayatnya, wa wudi'a fi qabri, dan selesai diletakkan mayat sahabat ini dalam kubur, wasuwiya alaihi, dan diratakan kubur, kabbara Rasulullah, sabbaha Rasulullah, Nabi telah bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Tak dinyatakan perlahan atau kuat. Okey. Fasabbahna tawila, kami yang ramai-ramai ikut bertasbih subhanallah, subhanallah, ikut Nabi. Faham tak lagi? Okey. Summa kabbara, kemudian Nabi pun takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di kubur tu. Fakabbarna, kami pun ikut takbir. Habis takat tu kila, datang seorang laki-laki. Lima sabbah ta ya Rasulullah. Kenapa mungkin tasbih pula? Summa kabbarta, kemudian kamu takbir. Apa? Faham? Nabi kata laqad tada yaqa ala hadza abdi salih qabruhu. Kubur sahabat kamu ini, hamba-Mu yang soleh, orang baik ini sudah menghimpit jenazah. Kubur tu kepit jenazah. Farajahu anhu, farajahullahu anhu, maka Allah telah memberi lapang akan himpitan tadi selepas bertasbih dan bertakbir. Jadi hukumnya harus. Faham lagi? Tapi tempat berzikir masjid. Oleh kerana kubur itu tempat kita ingat kepada akhirat, kalau kita berzikir, tahlil dan sebagainya, sebaiknya dengan suara yang perlahan. Okey? Soalan seterusnya sikit lagi.